Assalamualaikum dan hai semua. Saya Puteri Irtia dan saya Fatimah Zahra. Kami dari Sejati Production. Hari ini sekolah kami mengadakan kejohanan merentas desa peringkat sekolah. Mesti korang semua dah tak sabar nak berlari dan mendapatkan medal kan? Jika anda mahu tahu lebih lanjut, ikuti kami. Kasih faham bos. Assalamualaikum Encik Hafiz. Waalaikumsalam. Sebagai penolong kanan kurikulum, apa harapan Encik terhadap kejohanan merentas desa pada tahun ini? Okey, baik. Jadi seperti yang kita tahu, merentas desa ni adalah acara wajib setiap tahun. Jadi rasa janggal lah kalau kita tak laksanakan kan. Jadi tujuan utama kita adakan kejohanan merentas desa ni, yang pertamanya untuk melihat tahap kecergasan anak-anak SK Jati. Okay, yang keduanya, kita dalam usaha mencari bakat anak-anak SK Jati yang akan kita hantar menyertai kejohanan merentas desa MSSD daerah Kinta Utara. Okey, terima kasih Encik Hafiz. Sama-sama. Awak siapa? Saya Nalisha Zahra binti Ghazali dari 4Z. Apakah perasaan awak selepas merentas desa tadi? Saya gembira tapi saya agak penat sikit. Awak dapat nombor berapa tadi? Tadi saya dapat nombor 6. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum, boleh saya interview awak? Waalaikumsalam, boleh? Nama awak siapa? Nama saya Nurul Syazia, 6Z. Apakah perasaan awak? Perasaan saya hari ni, saya rasa penat sebab tadi merentas desa. Awak dapat nombor? Dapat? Nombor berapa? Saya dapat nombor 3. Terima kasih. Sama-sama. Seronoknya hari ni. Mesti semua dah penat dan sakit kaki kan? Korang berehatlah dulu. Okeylah, kami nak tengok orang yang belum sampai ke garisan penamat dulu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Sejati Production. Bye!